Okey, kita tengok student ni akan buat Poin yang nombor 1, pastikan divider ni selari dengan pemegang pintu, terus pusing habis steering supaya apabila masuk tidak akan langgar garisan warna putih. Apabila langgar garisan putih akan kira gagal Okey. Poin yang nombor 2, pastikan rapat sedikit sebelah kanan Okey, kuning ni selari dengan steering, sama lurus dengan steering. Poin nombor 3, pastikan bahu selari dengan tiang ni. Okey, pusing habis steering ke sebelah kanan, signal kanan. Okey, bahu selari dengan tiang ni. Okey, lepas tu reverse perlahan, tidak boleh berhenti hanya 3 kali berhenti. Berhenti pertama, berhenti tempat yang kedua. Okey, lurus 1, jalan. Okey, poin nombor 4, bahu selari ni. Okey, ini berhenti kali yang kedua. Okey, lepas tu bagi signal sebelah kiri, masuk gear 1, pastikan divider selari dengan pemegang pintu, terus pusing habis steering. Okey, pastikan berhenti sebelum garisan putih. Okey, apabila berhenti di pertengahan ujian ni akan dikira gagal Okey. Yang nombor 1, pastikan berhenti beam ini selari dengan pemegang pintu. Lepas tu target. Poin yang nombor 2, pastikan steering selari dengan steering bersama lurus ke tengah dan panah bentuk Y. Okey, bahu selari dengan garisan hitam. Cun Okey, pusing habis steering sebelah kiri. Okey, masuk gear reverse. Adjust cermin, nampak tayar belakang sikit. Cermin tak? Nampak Okey, reverse perlahan. Okey. Steering yang kacau Stay je steering. Lagi, berhenti sebelum garisan hitam lagi. Sikit lagi. Sikit lagi, belum, jauh lagi. Sikit lagi, jauh lagi. Okey, break. Macam ni nampak yang pasti cecah sikit garisan hitam. Boleh Okey, pusing habis sebelah kiri. Okey, reverse perlahan. Tahan steering sampai lurus, terus break. Stay. Lagi. Sikit lagi. Okey, break. Pusing 2 kali. 1, 2. Okey. Free gear lebih. Up. Okey, free gear. Horn angkat tangan. Okey. Selesai.